Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya malas nak menaip. Jadi saya guna voice record sajalah ya. Ni si comel ni nama dia si Awem Bukhari. Awem ni kucing yang Umi adopt masa kecil lagi. Masa dia besar apa nak cakap, besar 2 jari lah. Sangat comel dia sebab dia tak ada mak. So Umi lah mak dia. Manis kan dia? Manja. Lepas tu ni nak tunjuk lah yang kita ni suka masak. Masak-masak ni kalau sedap menjadi rasa seronok. Jadi makanan favourite salah satunya adalah solok lada. Sebab solok lada ni kena buat sendiri. Dia tak sama dengan yang kita beli dekat kedai. Ni kecil-kecil pun suka makan solok lada tau dia. Solok lada ni kalau kita buat sendiri kita boleh bubuh ikan banyak-banyak. Tengok tu, ikan banyak, santan banyak. So lembut elok. Tengok ikan segar rebus. Daun bunga kantan yang segar-segar. Cili yang segar-segar. Kerisik yang wangi-wangi segar-segar. Kan? Semua yang segar lah baru sedap. Ni menu kita. Satu lagi menu sotong rebus, ayam rebus kita cicah dengan sambal goreng. Ni versi pemalas ni. Masa ni malas nak masak yang komplek-komplek tu, yang complicated. So kita masak yang simple-simple je. Kerang rebus, lepas tu letaklah sedikit acar kan, nak bagi neutral sikit supaya tak adalah rasa macam banyak sangat makanan laut kan. So kita letak acar. Ni my favourite sambal goreng yang diwarisi dari arwah ibuku yang tercinta. Ni masa ni kita lepak-lepak, kita sembang-sembang dengan kucing kita, kucing kesayangan kita. Nampak tak muka macam boring tapi happy. Main bakar-bakar, kadang-kadang kan balik kerja kan kita rasa macam boringnya. So kita pun ajaklah family adik-beradik kita yang tercinta berkumpul. So kita tak ada benda yang kita nak buat. Kita tak tahu nak buat menu apa. Kita pergi cari lokan yang harganya sekarang mahal tau. RM8 dah sekilo. Ni time kita pergi mandi. Kita suka mandi kalau jumpa air terjun. Ya Tuhan, satu hari duduk dalam air pun memang tak apa. Tu perangai kita daripada dulu lagi. Sebab apa tahu? Sebab kita punya tesis pun, zaman belajar-belajar dulu, tesis kita pun melibatkan ekologi air dan hidupan dalam air. Tu kita punya favourite lah. So tak pelik lah kalau kita boleh duduk dalam air tu sehari. Orang tengok macam kau ni kenapa? Ada nak buat macam mana? Kita kalau jumpa air, kita rasa sangat heaven. Tak jumpa orang lain pun tak apa dah. Kita dah ada dalam dunia kita dah. Nampak? Seronok tau dengan environment macam ni. Rasa sejuk, rasa seronok dengan alam-alam sekitarnya yang bersih, dengan pokok pangkalnya. Semualah. Enjoy view tu. Mana nak cari view-view gini? Ni kat tepi rumah kita lagi. Kita ni jadi suka suka macam santai-santai gitulah. Kita tak suka yang pelik-pelik, yang nampak macam kena rigid-rigid sangat. Kita senang je. Kita rasa nak makan, kita masak-masak. Lepas tu kita angkat makanan kita letak dekat dekat laman. Kena lapik tikar dululah. Kita lapik tikar dulu bersih-bersih. Lepas tu kita pun hidang makanan. Makan kat situ sedap. Nampak? Selain daripada menghidang makan di laman, kita juga suka memasak dekat laman. Ni masa time rasa-rasa macam nak masak menu yang agak rare sikit. So kita pun berialah buat tungkunya, buat apinya dengan kayu api tau. So ni
alami, secara alami. Tu ayam seekor tu. Yang kita dah perap dengan garam kunyitnya, dengan segala cukup perasa dan herba-herbanya. Jadi kita panaskan minyak satu kuali yang besar tu, kuali arwah nenek kita. Bila minyak dah betul-betul panas, kita pun masukkan seekor ayam tu. Seekor ayam tu dalam minyak yang panas tu. Minyak kena betul-betul panas lah, barulah dia nanti garing elok. Tu apa yang saya letak tu, saya pun dah lupa lah. Saya rasa kunyit kot yang lebih-lebih tu. Video kita ni sebenarnya versi reverse, ke belakang. Jadi ni sebelum kita masukkan ayam tadi, so bila dah api dah panas, api dah hidup semua, kita masukkan minyak ke dalam kuali. Minyak kena banyak tau, jangan kedekut-kedekut. Kalau kedekut nanti rasa pun macam kedekut. Kalau nak rasa sedap, kau kena letak minyak banyak-banyak. Ni kita punya anak-anak comel kita. Satu tu nama adik, satu tu nama Aisteam, kan? Ni anak arwah Siti ni. Betul. Tapi kelihatan Umairah pun ada juga. Tu nampak tak saya? Tu tahun lepas. Saya memang macam ni. Saya suka masak-masak. Saya suka duduk dekat laman rumah. Lepas tu saya tak ada benda nak minum, saya buat air sky juice pun jadilah. Kan? Sihat pun sihat. Lepas tu kita pun makan apa tu? Ya Tuhan, buah salak hari tu. Kita pun makanlah buah salak. Sedap buah salak ni. Tambah-tambah kalau salak yang madu tu. Sebab rasa dia amat manis. Tu kau enjoy lah cara saya mengupas bagaimana nak kopek buah salak tu. Berhati-hati tau. Sebab takut-takutnya dibuatnya luka tangan, luka jari awak. Alah, lama pula lah video. Nak kopek si kulit buah salaka ni. Tapi tu dah tunjuk dah. Sedap tu, ya Tuhan. Buahnya rangut-rangut. Bismillah. Sedapnya. Ni video yang reverse tadi api kita yang kita cari kayu api buat unggun api. Bukan unggung lah, maksudnya macam kita kena sediakan api yang sesuai. Tu untuk memasak tadi. Lepas tu duduk kat mana ni? Rupanya bawah pohon kelapa, Wak. Dengan angin yang bertiup-tiup di tepi sawah padangnya. Ya Tuhanku, si ada bantal lagi tu, nampak tak? Kita ni jenis yang suka masak, lepak, tidur semuanya. Nampak tak tu? Dengan bantalnya, dengan tika mengkuangnya, dengan kipasnya. Kita senang je, pakai je kipas mana yang ada. Tudung Tupperware aiskrim pun kita boleh buat mengipas. Janji apa yang kita nak kipas tu menjadi. Tu sebenarnya, nampak tak? Allahu Akbar, seronok sungguh dengan sawahnya yang baru yang baru dimeseng, dituai. Lepas tu si duduk pula kat belakang tu, bawah pokok pokok kelapa, pokok nyo yang kita tanam sendiri. Rasa macam sangatlah puas hati.